saya nak buat nasi ayam pula. Nasi ayam ni minyak lebih kurang secawan. Okey Ji Kak Ji. Minyak secawan dan saya masukkan margarin ataupun mentega. Masukkan margarin ataupun mentega. Okey. Dia punya ratio dia, every 1 kilo mesti 1 cup minyak. Baru dia cantik, dia akan jadi. Sama jugalah kalau kita nak buat nasi lemak, nak nampak lemak tu, nasi beras tu sebiji, kena pakai minyak. Tapi kalau nasi ayam ni, kalau nak best lagi, you pakai lemak ayam. Lemak ayam tu, kalau cara Chinese, dia buat lemak ayam, dia goreng dengan nasi dulu kan. Tapi ini saya buat nasi ayam Nusantara. In order to be a good chef, kita sebagai chef, kita learn from basic. So the rest tu kita kena create, jadikan menu kita yang tersendiri. Jadi ini menu Ideas Hotel sendiri. So menu Ideas Hotel kita yang tersendiri. Different chef, different style. Okey ni saya masukkan halia, bawang putih, daun pandan, serai. Alright. Kemudian sedikit sos tiram. Minyak bijan. Sedikit bawang. Okey. Ratio dia sedikit chicken powder, gula 1-2 sudu makan gula, right? Sedikit garam, 1 sudu makan garam. Kemudian kacau dia. Dah ada wangi dah. Saya masukkan sedikit bawang. Okey. Cium. Right. Dan kita masuk dalam ni dah ada beras. 1 kilo beras dah dibasuh berasingan. Kita masuk ni, kita kacau ni. Masuk ni. Kita kakak ni Dan kita kacau. Kemudian kita masukkan air. Ataupun air rebusan ayam pun boleh juga. Kita masukkan air. Okey. Okey, ambil saya sudu satu sudu. Terasa pula. Right, dah rasa. Jadi saya rasa kurang garam. Saya masuk sedikit garam. Right. Kemudian kita kacau balik. Kita lock saja.